Kalau kita mau wang, kita kena buat wang, right? Yeah. But for me, kalau aku mau wang itu mengalir walau ketika aku sedang tidur. And that's really happened to me. Rudy kena ugut dengan klien dia. Kau berambus dengan duit haram kau tu. Bukan kau pilih untuk jalan ke neraka! Sejak bila yang kau takut dengan dunia kotor ni, Di? Kau tak puas hati, ha? Kau pun tak akan terlepas binatang. Kau jadi tali baru tokek selama ini. Ini semua perancangan kau, kan? Aku akan kejutkan kau, Belena. Saya banyak pengalaman saya lah sebab ada kawan-kawan juga yang bercerita kan pasal benda-benda macam ni. Lepas tu media sosial yang kita selalu tengok TikTok semua kan. Jadi benda-benda tu akan sampai dekat kita. Jadi bila kita tengok dengan keadaan sekeliling, kawan-kawan saya pun bagi info, saya bertanya pada diorang, berceritalah, kita sembang. Jadi dari situlah tercetusnya idea daripada sembang-sembang kosong kan. Jadi kita adalah sikit info-info. Itulah asal-asalnya. Sekali dua ada juga pernah join, tapi bukan saya yang buat benda tu. Saya join juga sebagai macam orang lain. Adalah pengalaman sikit-sikit, menang, kalah, apa semua macam tu lah. Kenapa balik rumah? Kes pun daripada orang kan? Mami, Mami tak payah sibuk lah. Tolonglah Kis, tolong stop apa yang Kis tengah buat sekarang ni, boleh tak? Tapi hidayah tu milik Allah. Tak ada siapa pun yang boleh pertikaikan kenapa Mami berperasaan macam ni. Tapi tolonglah Kis. FlyFX, Forex, haram. Mami tak tahu apa-apa pasal hal haram lah. FlyFX ke, Forex ke. Kita semua tahu kan daripada kesedaran lah. Kesedaran tentang bukan senang kita nak senang. Dan tidak ada jalan pintas yang mudah untuk kita senang. Nak senang mesti bermula dengan semua proses dan kita ada cara-cara dia untuk kita sampai ke tahap yang kita nak. Benda ni tengah hot kan. Semua orang tahu tengah hot. Syik-syik sampai je kat media sosial, semua platform ada. Tak sangka boleh terjadi. So far alhamdulillah, so sukalah, saya suka. Ramai orang yang terkena bug scammer kan. Tapi bukan scammer ni bukan daripada forex saja. Macam-macam cara. Saya harap semua berpuas hati dengan jalan cerita kita. Inspirasi yang baik untuk semua penonton. Dan kita masukkan semua elemen-elemen sifat kita lah. Untuk kita berkuasa, berjaya dengan jalan yang tidak betul. Dan kita kena sentiasa berhati-hati dalam dunia sekarang yang penuh dengan sistem scam ni. Itulah yang saya harap penonton dapat satu inspirasi yang baik untuk mereka selepas mereka melihat cerita ni. Untuk mengajak sesuatu pada kebaikan itu sama seperti berperang di padang pasir. Bukan hanya musuh perlu ditumbang, tapi kekangan dalam menuju ke sana. Cuacanya, pasirnya, jenteranya. Apakah aku akan berhasil atau pulang dengan kekalahan? Arwah Abang Dharma ni dia sangat okey, hamba, baik. Saya banyak dengan dia. Saya tengok dia bersungguh-sungguh melakonkan watak ni. Walaupun that time dia pun dah tak berapa sihat actually kan, dia tak berapa sihat, tapi yalah, orang cakap anak seni dia pula legenda tanah air kita kan. Jadi dia punya orang cakap apa? Minat dengan hasil kerja dia yang bersungguh-sungguh tu, saya nampaklah dia memang usaha untuk membuatkan lakonan dia tu menjadi sangat baik. Assalamualaikum semua, saya Zamri Zakaria. Saya pengarah dan penerbit untuk filem FlyFX ini. Jadi alhamdulillah, syukur dengan izin Allah saya dapat peluang
yang diberikan oleh Finas untuk beri dana kepada saya lah. Dana diberi nama Dana Fame, iaitu first film director. Jadi saya alhamdulillah terpilih dan dapat buatlah filem Fly Effect ni. Okey, filem ni saya rasa bagus sebab dia mempunyai mesej-mesej yang kadang orang terlepas pandang lah. Sebab di zaman sekarang, zaman online, zaman forex dan sebagainya, mungkin ada masyarakat kita yang masih khilaf ataupun yang ambil ringan, ambil remeh tentang isu soal halal dan haram. Kalau kita mau wang, kita kena buat wang, right? Yeah. But for me, kalau aku mau wang itu mengalir walau ketika aku sedang tidur. And that's really happened to me. Rudy kena ugut dengan klien dia. Kau berambus dengan duit haram kau. Bukan kau pilih untuk jalan ke neraka. Sejak bila yang kau takut dengan dunia kotor ni, Di? Kau tak puas hati, kau pun takkan terlepas binatang. Kau jadi tali baru toke selama ini. Ini semua perancangan kau, kan? Aku akan kejutkan kau, Belena. Baiklah, nama saya Syafiq Dharma. Saya terlibat dalam filem Fly FX ni sebagai watak Rudy muda. Dia masuk Islam tapi dia masih lagi mengamalkan kehidupan zaman-zaman jahiliah dia lah, senang cakap. Dia tak berubah lagi lah, saya cakap. Saya kena berlogat Indonesia. Itu pertama saya kena dalami. Macam mana karakter dia supaya saya boleh bawa metod yang dia gunakan lah. Sebelum ni saya sendiri pernah berlakon filem, tapi untuk kata first time saya berlakon adalah dengan bapa saya. Terlibat bersama dengan dia adalah merupakan satu kebanggaan saya lah, senang cakap. Modal kecil, pulangan berganda. Like I told you, aku tidur dan bangun dan tara! Forex benar-benar mengubah hidup aku. Forex tu trading, investment. Bukan Forex tu. You see this? Mereka sekarang dah tidur di atas duit. Foreign exchange. Kita beli mata uang dengan harga rendah dan jual untuk dapat untung. It's like berdagang mata uang. It's a business. You can trade them anytime, anywhere. Sebenarnya dalam dunia era kapitalisme, saya boleh katakan yang everybody needs money dan ada istilah cash is king. Jadi manusia ni dah jadi pertuhankan duit, jadi hamba kepada wang. Jadi orang sanggup berbunuh. Jadi janganlah sampai berbunuh, janganlah kita sampai orang kata dah lupa pertimbangan sebagai manusia hanya kerana wang. Ini adalah lakonan terakhir arwah bapa saya, Dharma Harun Al-Rashid. Rasa ramai yang tak tahu lagi yang bahawa dia watak dia orang dah kenal sebagai hero. Tiba-tiba watak dia kali ini lain. Dari sudut karier saya sendirilah, arwah ada cakap yang saya sendiri patut ambil belajar dan juga kau boleh continue lah legacy Dharma Harun Rashid tu sebagai orang industri filem. Dari sudut filem ini pula, dia cakap kat saya lah, tentu dia kata dia bangga dapat masih lagi berlakon filem, dan dia pun kata satu watak yang unik lah, dia main muzik dan cerita ni. Lakonan saya tu tak banyak, pasal dia pun kata memang saya boleh berlakon benda ni, dia nampak saya warisi bakat dia. Tapi yang apa yang saya faham lah ketika kita tengok potongan preview dengan dia sebenarnya dia seronok tengok anak dia dengan dia berlakon bersama. Jadi penonton kena tengok lah anak dengan bapa berlakon dalam satu filem. Bukan senang oh. Hai, saya Syafiq Dharma. Jangan lupa tonton filem Fly FX yang akan berada di pawagam anda pada 30 April ini 2026. No!
Hello darling. Ya. Semuanya dah settle. Dalam filem Fly ini, saya berlakon sebagai watak Haji Razak. Seorang mudir di sebuah sekolah tahfiz. Saya sendiri membaca skrip itu. Sebuah skrip yang intelek. Dan sebuah skrip yang mengandungi tauladan. Sikap Haji Razak itu seperti seorang macam pemimpin masyarakat lah. Fly ini boleh dikatakan bukan sekat terbang itu untuk bersuka-suka, tapi awas setiap yang terbang datang ke rumah itu akan membawa satu perkara yang boleh membuat musibah. Watak itu tidak begitu mencabar sangat, tapi dialog itu mencabar. Sebab pertama sekali panjang kerana menghuraikan sesuatu masalah itu perlu berhati-hati. Yang paling mencabar bagi saya ketika saya meletakkan bahawa hukum forex itu haram. Wah, ini berat ni watak ni. Jadi ketika itulah saya perlu membuat kajian, membuat selidik. Bahkan saya menghubungi pegawai-pegawai yang kebetulan rakan-rakan saya yang bekerja di Jabatan Kemajuan Islam dan JAKIM dan yang bertugas di berbagai-bagai institusi dakwah seperti Yadim. Ada kawan-kawan saya tanya tentang sebenarnya hukum. Jadi dari situlah baru saya ada kekuatan untuk melepaskan perkataan bahawa forex itu haram. Fly ini sebuah filem yang bukan kebiasaan yang kita tonton. Cerita Fly ini lain daripada yang lain. Sebab dia satu cerita yang digali dari kehidupan realiti betul yang sekarang tengah berleluasa. Tapi ending cerita ini bagus sebab dia merupakan kalau setengah orang happy ending kan ataupun endingnya tak ada, tapi ini ceritanya dapat menyelesaikan perselisihan di antara adik dengan kakak, di antara isteri dengan suaminya, dan ada pertemuan ini di antara pertemuan seorang anak yang berpuluh tahun tak berjumpa ayahnya dapat bertemu kembali daripada gejolak ini skamer ini. Kalau kita mau uang, kita kena buat uang, right? Yeah. But for me, kalau aku mau uang itu mengalir walau ketika aku sedang tidur. And that's really happened to me. Rudy kena ugut dengan klien dia. Kau berambus dengan duit haram kau tahu. Bukan kau pilih untuk jalan ke neraka. Sejak bila yang kau takut dengan dunia kotor ni, Eddie? Kau tak puas hati, ha? Kau pun tak akan terlepas binatang. Kau jadi tali baru tokis selama ini. Ini semua perancangan kau kan? Aku akan kejutkan kau, Belena.